Bukan kerana tiada tawaran, tetapi penyanyi Sabi Sadi nekat bersara akhir tahun depan dari dunia seni bagi memberi tumpuan penuh terhadap keluarga dan perniagaan. Katanya sebelum bersara, Sabi 41 tahun ingin melancarkan 2 buah lagu pada tahun ini sebagai hadiah perpisahan buat peminat. Namun bukan tiada tawaran masih ada, tetapi lebih kepada jemputan persembahan majlis perkahwinan. Jelasnya lagi, sudah berumur 40 tahun, ramai bakat luar yang ada. Mungkin inilah masa tepat untuk fokus kepada anak, isteri dan perniagaan. Pada masa sama, Sabi akan keluarkan 2 lagu pada 2025 dan mungkin tahun hadapan akan jadi tahun terakhir berada dalam industri. Dalam pada itu, Sabi memberitahu pemikiran rakan bayinya iaitu Allahyarham Jojo menjentik hatinya untuk fokus pada amalan akhirat. Terdahulu pelantun lagu Cinta Sesungguhnya itu tetap dengan pendirian untuk bersara walaupun kedua-dua seleksi yang bakal dilancarkan meraih sokongan luar biasa. Selain itu, Sabi antara artis yang terlibat dalam sebagai perniagaan dalam Selangor Havoc Raya Fest 2025. Malah Sabi akan mengutamakan perniagaan yang dijalankan sebagai punca pendapatan selepas berhenti bergelar anak seni. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Sabi Sadi dipermudahkan segala urusannya.